Tamat fasal ke-24. Seterusnya, fasal ke-25, muka surat 122 tentang Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz. Tajuknya, di antara khutbah-khutbahnya dan wasiat-wasiatnya. Orang zaman dulu memang khutbah betul. Tak ada teks. Khutbah betul. Betul-betul khutbah. Zaman sekarang ni kenapa ada teks? Sebab takut terbabas. Takut lari pada isi. Takut huru-hara keadaan. Kadang-kadang khatib ni kadang datang semangat dia. Tengok isu semasa lah. Tengok isu. Kadang isu panas kan. Jadi kadang-kadang bila khatib tu sangat berkesan dalam penyampaian khutbah, audiens jadi terbakar. Terbakar maknanya. Jadi semangat tu. Contohnya dia terap kena jihad tu, bantu Palestin ke apa semua. Tengok isu lah, tengok isu. Ketika Islam ditindas, khatib ni berperanan membakar semangat para jemaah. Dan kemudian disusuli dengan tindakan seterusnya kan, apa lagi nak buat. Jadi itulah. Okey, ini ialah di antara khutbah-khutbah dan wasiat-wasiat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pertama, pada suatu hari Jumaat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menaiki mimbar untuk berkhutbah. Setelah mengucapkan syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya doktor diperlukan ketika sangat bersangatan. Sesungguhnya tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada kejahilan, yang lebih keji berbanding dosa dan tidak ada yang lebih ditakuti selain mati." Kemudian beliau pun turun dari mimbar tersebut. Jadi bukan mesti khutbah tu khutbah Jumaat. Orang dulu dia naik atas mimbar tu kira khutbah lah. Mimbar kan tempat khatib membaca khutbah atau berkhutbah. Sekarang dia panggil membaca khutbah sebab pengawalan daripada jawatan mufti, jawatan agama di bawah kesilian jawatan agama yang dipayungi oleh sultan-sultan, raja-raja di negeri-negeri. Ini dalam Malaysia lah. Negara lain lah. Arab ke Indonesia ke mana-mana negara Muslim lain acuan dia, lain pentadbiran dia. Yang mereka lah, yang kita lah. Kata Imam bin Abdul Aziz, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada kejahilan, yang lebih keji berbanding dosa dan tidak ada yang lebih ditakuti selain mati. Dia macam mana pun dia akan sebut juga mati. Dia memang hati dia cenderung ke arah mati. Walaupun 2 poin ke depan sebenarnya ialah dosa dan jahil. Tu hati orang yang sentiasa bersiap-siap menghadapi mati ni. Naik atas khutbah sebut mati. Jumpa berurusan dengan rakyat takut zalim pun dah tentu ingat mati. Jadi orang pemimpin yang sentiasa ingat mati yang terkeluar pada mulut dia dan orang rakyat pun tahu dia bukan bohong. Ni lah orangnya. Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz. Ini khutbah pertama dia lah. Maknanya yang kita boleh ambil pengajaran, penyakit yang lebih dahsyat daripada kejahilan. Tidak ada penyakit lebih dahsyat daripada kejahilan. Kalau orang tu bodoh dan tak nak belajar dan merasa diri dia pandai, dahsyatnya penyakit engkau. Namanya jahil, kebodohan ataupun tidak mengetahui sama ada dalam bidang-bidang yang sepatutnya diketahui. Contohnya kita orang Islam fardu ain. Fardu ain, kita rasa diri kita hebat dalam bidang keduniaan, architecture, engineering apa semualah. Tapi fardu ain masih lagi fail. Wajib kita belajar. Jahil tu tak hilang lagi. Tak terangkat lagi jahil. Bila kita dah belajar, amal ke tidak? Tu kalau Islam apa? Dia sebutkan di lisan, diakui dengan hati, wa amalu bil arkan dan bil jawarih. Setengah riwayat kata arkan atau jawarih. Sama ada hadis ke kalam ulama. Itulah. Islam itu dilafazkan dengan lisan, diakui di dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi orang jahil tak beramal mengikut kaedah Islam. Jadi dia kena hilangkan jahilan dia. Satu, dia lebih keji berbanding dosa. Dia jahil, dia lebih keji dari dosa. Maknanya orang yang jahil, dia tak tahu perbuatan dia Allah terima ke tidak. Jadi dia berdosa. Sebab amalan tak sah. Beramal, belajar tak berguru. Kenapa tak ada guru? Guru pula kena bersanad.
Sebaiknya bersanad. Tak ada sanad pun jangan kita hina pula. Dah dia tak ada, kalau tak dapat sanad nak baca macam mana? Ada orang memang tak faham sanad. Bahkan mungkin ada ustaz-ustaz yang tak tahu pun sanad tu apa. Tapi dia belajar. Tak apalah, janji dari guru. Dah. Betul kata almarhum Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari, sepupu pada Syekh Nuruddin ni. Dia kata, tuan-tuan yang adik, kebetulan saya ada masa tu di Masjid Al-Falah. Masa ngaji kitab Iratul Salikin ke, kitab Isra Mi'raj ke, dia sebut pasal sanad, ke kitab Sairus Salikin. 3 kitab dia saya ngaji dia. Lepas tu kitab Bekal Akhirat tu untuk amalan, kitab buku kecil. Dia kata, tuan-tuan kita duk sanad-sanad ni, tuan-tuan hadir ni sanad lah ni. Tuan-tuan lah sanad tu. Kan? Sebab ada majlis. Majlis ada penuntut ilmu, ada pengajar ilmu, guru. Penuntut ilmu, murid. Bila ada berdua tu, nama talaqi kata Baba Ismail sepanjang. Talaqi tu bila ada muta'alim, ada mu'alim. Ada mu'alim, ada muta'alim. Mu'alim guru, muta'alim murid. Duduk bertemu antara mu'alim dengan muta'alim, bertemu antara guru dan murid, namanya talaqi. Bila guru sampai kepada murid, murid memahami, mengamal. Murid tu ada murid pula. Sanad lah, itulah sanad. Guru pula terima pada guru dia. Guru sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Itu sanad. Ataupun sampai kepada pengarang kitab. Sanad sama ada sampai kepada Rasulullah SAW atau pengarang kitab. Ataupun kepada sumber pembicaraan. Kadang orang riwayatkan zaman dulu, riwayat pun hadatsana. Zaman dulu sanad tu biasa. Hadatsana, akhbarana, amba'ana. Itu memang biasa. Bila kita belajar kitab dalam Subul Sa'adah tu, kita nampak. Tentang seimbang pun bersanad. Mana kita tahu? Sebab dia menjaga ketelitian pengambilan maklumat. Al-isnadu minad-din, kata Abdullah bin Umar ke siapa? Al-isnadu minad-din, laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Dosa pergi ke sanad. Jauh juga begini. Tapi lah, ini ilmu kan. Ini ilmu maklumat yang mudah-mudahan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tidak ada yang lebih ditakuti selain mati. Tentang sanad tadi tu, balik sanad tu balik, sambung sikit. Maknanya bila kita dapat ilmu tu secara bersanad, yakin tu lebih sikit lah. Sampai bila dalam tradisi mengajar ataupun belajar, macam saya terima Ustaz Zaidi dan saya membaca kepada kawan-kawan saya sekarang ni, rasa lain bila guru tu melafazkan satu persatu nama guru-guru tu, sanad tu silsilah ataupun rantaian keilmuan melalui orang sekian A, B, C, D, E sampai kepada Rasulullah SAW atau kepada pengarang kitab apa-apalah, fiqh ke apa-apalah, tauhid ke, usul fiqh ke, usul tafsir ke, Quran ke, apa semua bersanad. Alhamdulillah saya pun terima sanad. Mula-mula saya terima di Masjid Negeri almarhum Ustaz Ilham. Itu orang pertama yang bagi sanad. Tapi dalam teks dia bagi tu, dia bagi kami izin mengajar. Saya sampai sekarang saya ralat. Saya cari izin tauliah, bukan kata tauliah, dia perakuan, dia tulis khat, dia boleh khat. Kami bayar duit khat, jadi ada bayar ni sebab dia punya kos khat dia tu. Tapi yang penting diizinkan kami mengajar. Dia kata saya ijazahkan kepada guru saya lah, almarhum Ustaz Ihsan tu, Ustaz Muhammad Ilham bin Muhammad Ihsan, tenaga pengajar di Masjid Negeri. Dia juga salah seorang Syekhul Maqarid Negeri Selangor ni. Jadi dia duduk di Mesir pun hampir 10 tahun. Anak dia pun ada lahir kat sana. Ini guru saya, guru Quran, mula-mula memberi izin mengajar Al-Quran. Ini saya sebut dalam rakaman ni sebab tanda tahadus bi ni'matillah, bukan nak bangga-bangga tak. Tahadus bi ni'matillah. Kata ulama, kita menyebut nikmat Allah Ta'ala ni dengan niat berdasarkan ambil pada mafhum ayat terakhir surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Dan apa-apa nikmat pada Tuhan kamu, sebut banyak. Fahaddits, maka kamu sebutlah. Menyebut nikmat ni menunjukkan tanda kurnia syukur pada kita Allah Ta'ala. Allah hantar guru untuk kita mengajar kita, guru mengizinkan kita mengajar dalam bab Al-Quran lah. Tapi sayang, sijil tu hilang. Saya dah cari berpuluh tahun saya cari dalam bilik ni, tak jumpa. Tak ke mana pergi, tak sedit mana, dah puas cari dah. Itulah ditakdirkan Tuhan. Itu, tapi pun dia tak sebut, dia kata saya terima pada guru-guru saya. Kalau saya dapat lagi, mungkin dapat lah, tapi tak ada, dia pun meninggal apa semua. Jadi perakuan tu yang saya ralat sikit lah. Itu bab sanad lah. Kita sambung lagi dalam track seterusnya.